Hello dan selamat datang lagi dalam channel saya Misfit. Dan hari ini kita ada berita terbesar di Malaysia. Jadi itu berita tentang minyak naik. Minyak petrol naik 15 sen. Jadi minyak masak naik double atau triple, banyak. Yelah, double triple. Tapi kita tak boleh salahkan kerajaan sebenarnya. Sebab kerajaan ni memang menolong kita. Selama ni kerajaan menolong kita, tak sedar ke? Kita tak sedar. Kita tak pernah. Korang memang tak pernah reti nak bersyukur. Tak reti nak bersyukur ke? Atas apa yang kerajaan telah bagi kepada kita selama ni ya? Walaupun minyak ni naik, tapi harga minyak dunia turun. Jadi itu menguntungkan Malaysia. Korang faham tak? Korang mesti tak faham sebab korang bodoh. Jadi saya, walaupun Najib Razak ataupun menteri-menteri lain menaikkan harga minyak berpuluh-puluh kali ganda, tapi saya masih bersyukur. Dan saya tahu kenaikan barang bukannya disebabkan oleh pihak kerajaan ataupun Najib Razak. Ia disebabkan peniaga ya. Bayangkan kalau minyak naik RM 15 sen, maka nasi bungkus lah daripada RM3 akan jadi RM3.50. Jadi sekarang ni ada minyak yang naik lebih banyak, iaitu minyak masak. Minyak masak kita tengok macam-macam harga daripada RM3 ada yang jadi RM4.70. Daripada daripada RM5 ada yang jadi RM10. Ada yang RM15 jadi RM30. Jadi ada yang triple, ada yang double, ada yang yalah quadruple ke apa. Tapi macam tu dah. Jadi kalau kita perhatikan, biasanya benda ni peniaga akan menaikkan harga nasi bungkus, nasi lemak daripada RM1 kepada RM4, ataupun mungkin RM4 kepada RM10 ataupun RM30. Tapi kita tak bersyukur sebab nasi masih belum naik RM100. Jadi kita masih perlu sokong Najib Razak ya. Kita masih perlu sokong Najib Razak. Kita jangan jadi bodoh. Rakyat Malaysia yang bodoh ialah rakyat Malaysia yang tidak menyokong Najib Razak ya. Tengok saya dengan Najib Razak ni. Najib Razak ni saya tahu dia tidak pernah menghina, tidak pernah menyusahkan saya. Okey. Jadi setakat itu sajalah video saya. Terima kasih kerana tengok video saya. Dan satu lagi, nasi bakal naik harga hingga RM20 hingga RM30. Okay. Like, comment, subscribe. Dan saya nak cakap dengan Najib sekejap. Bye-bye.